Okay, bye. Enjoy masih hantar. Okey, terima kasih. Cuci. Bye. Bantu mereka di bawah jagaan anda. Aish, happy birthday to you. Mana? Aish, mana? Aish berapa tahun? 7 tahun. 6 tahun. Akan telah diambil. Ya. Okey, sekarang kita akan pergi ke Sarawak. Sarawak. Hai, Assalamualaikum. Sekarang kita berada dekat Serikin. Parasa Serikin ya. Dekat sini buka pada waktu pagi sehingga petang. Dan pada hari Sabtu dan Ahad sahaja. Ini antara sepadan Indonesia dan Malaysia. Jom kita membeli. Yang jadi ya. Kita lah. Sini Bapak tolong. Bilang. Kita singgah dekat sini, kedai mancing. Tak tahu macam mana nak bawa balik. Pos lah, pos. Ha? Balut je. Tapai. Okay, kita dah selesai pergi pasar beli barang. Oh, Jatuh lagi. Apa yang kita dapat spaghetti, papai. Yang paling penting. Yang paling penting, tak tahu kenapa penting. Tiba-tiba beli. Mancing. Dengan Dipasangkan ke tak? murah ke tak? Asal? Tapi dia pun tak pandai. Pandai jual. Ni air daripada special. Cat. Ni banyak kayak ni. Okay, kita jumpa lagi. Destinasi Seterusnya. Okay. Okay, Assalamualaikum. Sekarang kita berada dekat Welcome to Wind Cave Natural Reserve. Ini adalah gua angin. 3 petang. Waktu operasi dia 6 pagi sampai 5 petang. Live entry. Let's go. Okay, jom. Kita masuk dulu. Nak tengok kelawar Aish. Dia kecil. Kita balik ikut sini. Bismillahirrahmanirrahim. Cedah.
Kita gila je. Tu kelawar ais. Mana mana? Ni gambar dia. Ni. Nek betul. Tak ada air. Tak ada air. Bagi tu air. Tak ada. Tak ada air. Kita ke sini. Air nak masuk tak? Kita akan daripada sini. Sini kita. Right, jauh pusing tu Kita nampak. sini. Sini. Pusing sini. Jauh juga. Siapa yang Sini kecil je. Kalau sini besar. Okey. Sikit je. Sini je. Okey. Jom. Cari pengalaman. Cari pengalaman, okey? Kita tengok. Gua. Sekejap je. Macam main game Roblox. Mana depan, mana depan. Sampai. Macam tu. Papa depan ke? Buka dah lampu. Mami ni tak tahu. Mami nak video dah. Ais tu lupa apa. Tunggu lah. Sikit je tu. Kau dah. Tapi sini tak ada gelawar sangat. Tu anak kelawar. Yang seluruh mata dia. Dia kena terbang. Dia baring terbalik tau Ish. Ya. Kenapa dia tak baring tak ambil kat mana? Ish. Kenapa selalu Ke kelawar? topi. Kenapa selalu kelawar? Ni. Kenapa kelawar selalu? Kenapa selalu kelawar? Pakai tu baring. Baring terbalik. Nampak? Sebab dia ikat kaki dia kat atas ni. Oh. Tapi kan living tak okey. Kaki dia ni tajam. Kayaknya ada yang hilang. Ya. Feeling of fossil. Oh, ada fosil dah. Maksudnya? Tengok depan. Jap. Lampu Ish. Ada apa? Telur. Telur. Ada fosil dah. Tak tahu dia tulis ni stealing the evidence of our precious past. Maksudnya? Ada orang Ada fosil kat sini. Ada orang? ada orang ambil fosil. Pusing. Tukut. Pusing apa? Fosil tu khazanah. Azana tu apa? Barang-barang lama. Tak tengok telur. Dia baru lahirkan dua. Okey. Jom. Tak. Silo. Yang jatuh. Silo apa tu? Eye level dia. Ish, burung. Burung. Burung lah. Mati hidup. Jangan Hidup. Jangan kacau dia. Saya Hidup lah. Dia tahu burung lelak tu burung ni kan. Burung walit. itu kelawar lah. Burung. Burung walit. Sarang walit. Ya. Ada Habis tu? foto. Mesti ada semalam. Oh, sini ada fosil lah. Ni lah fosilnya. Ha? Ni. Tu. Bukan. Yelah. Ada tu. Ada tu je. Banyak lah. Ni. Pusing ni. Spot the bivalve. Yes, boleh. Mami pegang Aish. Tengok. Seni lah. Tu kan. Tu kecil tu. Jangan. Itu macam kecil. Itu. Ubang. Jauh kan.
mata air. Boleh pergi. Oh, hujan penuh kot. Basah ni. Tu basah. Turun. Kan guys. Ni tangga. 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 Tu jadi. Maaf. Kenangan gua. Sebab kalau jatuh ni tak boleh. Aduh. Ada sana. Yang sulu dah. Yang sulu. Yang sulu. Dulu. Tak bawah. Dia tak suka. Boleh. Apa? Oh ni fosil lah. You will find me in this fossil train. Ni semacam sehala. Kita tak jumpa ni kan? Ni plastik. Oh ni lah. Stalactic fosil. Oh ni lah, dia dah bagi tahu lah kat mana. Apa ni? Tut. Oh ni tadi ada cengkerang. Tapi dah hilang kot, orang curi. Ini dataran dia. Asal permukaan bumi, lepas tu proses perhakisan. Ais tengok ni. Aku nak nampak mana. Lepas tu pembentukan lembah. Ais. Pembentukan lembah dan daratan. Rata. Dia jadi lembah. Lepas tu dia jadi rupa bumi sekarang. Ada gua. Rupa bumi sekarang tu apa? Inilah bentuk sekarang ni. Daripada mula-mula daripada ni flat. Lepas tu dia ada lekuk. Jadi lembah. Lepas tu dia macam apa? Bergabung kan. Dia hakis-hakis. Jadilah bentuk ini. Ni. Mana gua atas ni bentuk asal lah kan. Kenapa sini tak ada nampak ada pendawa satu je? Sarawak Delta Geopark Nak tengok banyak ke? diisytiharkan sebagai geopark kebangsaan. Tak lah. Kalau banyak kena pergi gua sebelah. Pergi gua sebelah. Ais Atira masuk gua. Aku nak iPhone tinggal. Tak pula bye. Hati-hati dengan ular. Sampai. Yelah kita lipat dia. Ais takut. Tak payahlah, penat nanti. Ada 4 hari lagi. Ayam. Bismillah. Boleh pegang. Kucing halal. Okay, kita dah masuk gua first time. Ais masuk gua. Cage. Apa tak berhati sebab tak jauh. Aish Tapi okey best tak? lah, okey lah. Ais pengalaman baru. Masuk Kenapa Aish tak okey lah? Bukan Aish nak masuk lagi ke? Gua angin. Nama dia gua angin. Atas mana je gua. I nak yang besar. Tapi ada kelawar, banyak tai kelawar. Ada telekil. Apa nak? Sekarang kita nak pergi makan. Janganlah bunga. Lepas tu check in. Eh, Mandi kolam. Jen. Mantap. Pantai. Mantap. Asyik tu. Dia makan. Okay, alhamdulillah tadi kita dah makan. Okey lah. Semua makan dah sedap. Aisyah Tira duduk tidur.
tutup lagi. Penat kot. Jadi, Dia masuk pun. dia penat masuk dua jalan kaki. Jadi kita akan teruskan perjalanan check-in hotel dekat mana ni? Sampai. Ramai. Ramai, lepas tu besok petang kita akan jalan-jalan di Mercu Tanda Sarawak. Dan kita akan sambung esok perjalanan ke Bau dan Ramadhan. Okay, dia adalah pemandangan di Sarawak dan tenang. Semua orang tenang dekat sini. Tak ada bunyi hon-hon. Dalam masuk simpang pun tak ada bunyi hon. Sini banyak orang bersabar. Salah dalam tau. Macam itulah kehidupan. Biasa salah. Jom. Bye. Eh, 3-0. Go, cepat. 3-0, 3-6. Cepat cari. Kita mesti mencari nombor 3-0, 3-6. 3-0, 3-6. Alamak, macam jauh je. Lagi. 3-5. 3-6. Kita exercise. Cut. Let's go. Satu, dua, tiga, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tolong angkat. Aish. Mami rasa Aish suka ni. Tada. Jom kita tengok. Kita tengok apa ada dekat bilik ni. Kita ada papatira. Dan kita ada papatira. Dan kita ada tilam, bantal, selimut, air, lemari. Bawa. Yeay, bagus. Saya ini. Yopi. Dan kita ada Kecil je. Dan kita ada papatira. Syukurlah. Kita ada mami. Mama, nanti Papa suka. Yang tak simpan. Kalau datang pun boleh tak? Berada dekat waterfront. Mana batu-batu? Takut laut. Saya tak takut. Ui. Awak takut laut?
Jangan takut. Allah ada. Tak, saya terfikir. China, laut, Ha? boleh temu bukit. Ini comel. Kan? Ini comel. And action. Tadi saya duduk sini, air tu sampai sini tau. Lepas saya kena bangun. Ini lagi comel. Comel. Tapi mami suka purple. Ni warna purple. Ni pun warna apa? Betul lah. Ini coklat. Ini jeruk ais. Astagfirullah. Alhamdulillah. Ais makan. Hai Ais. Ais makan apa tu? Nasi, kari, daging. 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 Sekarang kita berada dekat Medan Selera. Dekat sini tak ada kedai makan. Kedai makan Medan Selera je. Restoran tak ada. Jom minum. Sekarang kita dah makan. Saya adik makan nasi kucing. Kita cari makanan kucing pula. Nak bagi makanan kucing. Kita nampak kucing kat Medan Selera. Saya dah berjaya makanan pagi kucing. Jom tunjuk. Kucingku. 2 ekor. Okay, bye. Jumpa lagi. Malam di Damai Lagoon Resort. Jadi esok kita akan teruskan perjalanan menuju ke Kuching semula. Okay. Jadi selamat malam semua. Enjoy the view, enjoy the my channel. Aisyah Tira akan buat magic semua. Jadi perhatikan. Please. Okay, Assalamualaikum. Pagi ni kita nak breakfast dulu sebelum meneruskan aktiviti di Sarawak. Kira makan apa? Kira makan apa Kira? Makan bengkuas. Makan cheese. Nanti view lah. Jom makan. Bismillah. Okey, mama saya tengah buat kerja. Kerjanya makan. Kalau bapa saya kerja bonceng. Kalau saya kerja... Cakap sikit. Saya kerja... Ambil video. ambil video kat semua ni. Ambil dalam hati. Sekarang kita akan buat aktiviti kayak. Semua hari ni Aish naik ni bot kayak. Aish. Cuma. Hai. Selamat datang ke negeri Sarawak. Ini adalah negeri yang terakhir di dalam Malaysia yang Papa pergi. Dan ini kira pengalaman baru bagi Papa sebab berada di negeri akhir. Maknanya seluruh negeri di Malaysia Papa dah pergi. Alhamdulillah. Ada rezeki. Jadi selamat datang ke
Gunung Setubung. Tengok tu Gunung Setubung. Cantik kan? Subhanallah. Bersama Aisyah Tira yang merakam apa hari ini. Terima kasih Ais. Ais berani. Tak berani sangat. Takut, Bapa. Kita dekat-dekat sikit. Itulah rumahnya. Rumah dia ada situ. Ada kolam dengan pantai. Kau pegang aku. Dengan kayu. Bapa tu dah tahu. Oh, air. Kuat-kuat. Kuat-kuat. Oh, berat. 1 kilo ni. Wah, kita nak pergi kat Mami tu. Tak mau. Cuba tengok dekat dah. Oh, ni macam Kita nak balik dah. Nampaknya cuaca tak mengizinkan. Basah pula hujan. Okay. Best tak? best. Tapi tak best aku. Sebab takut. I nak mandi kolam je. Ini kolam je. Okay, inilah suasana dia. Kita berkayak. Tadi ujung dah sampai. Sini best lah sini. Tenang je rasa. Jadi siapa nak datang Sarawak tu boleh datang sini. Menasai pengalaman di negeri Sarawak. Harga kayak RM27 untuk 2 orang dan RM22 untuk 1 orang. Maknanya satu seat. Wah, itu sebab tak bincang. Ha? Tadi dia tutup, buka. Ya ke? Kena air kot. Okay, jumpa lagi semua. Bye-bye. Love you. Esok sambung balik. Jadi kita sambung lagi. Okay. Puak.